Assalamualaikum. Alhamdulillah setelah berpuluh-puluh tahun Abah dah berbakti dekat Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru khususnya. Dah tiba waktunya untuk Abah berehat lah. Boleh spend time dengan anak-anak, isteri dan cucu-cucu tersayang lah. Kami anak-anak Abah dan Mak ni khususnya merasa dekat sangat dengan kerja Abah. Sebab apa? Sebab dari kecil lagi kami selalu kan teman Abah lah, pergi melawat persiapan-persiapan majlis ke, pergi melawat sekolah ke, asrama-asrama ke. Balik rumah pun nampak Abah pun dia buat kerja dengan komputer, dengan laptop lagi. Jadi kat mata kami ni, anak-anak Abah ni, Abah selalu dengan kerja sajalah. Walaupun Abah macam tu, dia tetap tak lupalah tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai ayah terhadap anak-anak dan isteri. Kalau Abah ni dia pergi lawatan kerja, jauh-jauh mesti wajib dia akan buat balik oleh-oleh untuk family. Jadi kami kecil-kecil dulu ni kalau Abah pergi lawatan kerja je, jauh-jauh mesti semua nak tunggu Abah balik. Sebab apa? Sebab semua orang nak dapat hadiah. Tapi zaman kami dapat hadiah tu dah berakhir lah. Sebab sekarang Abah dah ada cucu kesayangan. Jadi sekarang cucu nombor satu yang suka dapat hadiah lah. Tiap-tiap hari jumpa cucu je mesti dia beli mainan, mesti dia beli hadiah, mesti dia beli baju. Apapun Abah, tahniah dan selamat berehat lah. Selamat bersara Abah. Akhirnya Alhamdulillah setelah hampir berpuluh tahun lah berkhidmat untuk sekolah dan pejabat pendidikan, akhirnya dah sampai masa untuk Abah bersara lah. Ingat lagi daripada dulu pejabat pendidikan, waktu pejabat lama, waktu Jalan Tunku As-Saad dulu. Kira dulu kami satu sekolah dengan pejabat pendidikan, kira sekolah yang special lah, satu pagar dengan pejabat pendidikan Kulim punya, sekolah rendah, sekolah kebangsaan Kulim Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin nak ucapkan selamat bersara kepada Abah Abdul Rashid bin Abdul Rahman. So, selamat bersara Abah. Semoga segala penat lelah Abah selama ni membuahkan hasil. Segala Abah punya seorang yang berkuat bekerja. So, walaupun Abah kuat bekerja, tapi Abah tak pernah melupakan kami satu family. Semua yang Abah bagi nasihat dekat Aman, segala pengajaran, nasihat, tunjuk ajar, Aman akan terapkan dalam diri, insyaAllah. Aman berharap satu hari Aman dapat jadi macam Abah juga, seorang yang berkuat bekerja untuk family. Abah juga ajak Aman macam mana cara untuk handle masalah. Bila kita hadap sesuatu tu, kita kalau boleh, biar kita nampak kalah, tapi yang penting nyawa orang tersayang tu selamat. Macam ada sekali tu Aman duduk dengan Abah sekali waktu aksiden. Orang tu dah macam nak bergaduh dengan kami, tapi Abah kata tak apalah. Semuanya kata Abah je yang salah. Biar semuanya Abah yang ambil salah tu, yang pasti semuanya settle. So kat situ Abah nampak Abah lebih pentingkan nyawa family kita daripada bergaduh. Sebab kalau kata bergaduh pun, siapa menang siapa kalah, tak ada apa-apa hasil pun. Yang pasti nyawa tu lebih penting. So Abah harap lepas ni Abah dah tak begitu sunyi lah. Sebab sebelum ni Abah pimai-pimai kerja sana sini. So sekarang ni lepas pension mungkin Abah akan duduk spend time lebih kepada kat family. Harap kawan-kawan Abah pun dapat juga stay contact dengan Abah. Sebab yalah, takut nanti Abah culture shock sikit bila dah tak kerja ni, sunyi sikit. Tapi tak apa pun kami family pun akan sentiasa bersama Abah sampai bila-bila, insyaAllah. Terima kasih Abah, terima kasih untuk segala-galanya. Kat sini Tina nak cakap terima kasih kat Abah sebab dah bekerja keras untuk pastikan Tina dapat masa depan yang cerah, dan terima kasih kat Abah sebab selalu ada sepanjang perjalanan Tina dekat sini. I hope we will get a good retirement, and I also hope that we will spend more time together in the future. Terima kasih Abah. Alhamdulillah, hari ini masuk satu bab baru dalam hidup Abah. Setelah sekian lama bekerja tanpa kenal penat dan lelah, akhirnya sampai masa untuk Abah berehat dan ada lebih masa untuk keluarga. Abah memulakan perkhidmatan sebagai seorang guru di SMK Ciumin, dan saya masa tu di sekolah Datuk Lela Pahlawan. Masa tu baru ada satu kereta. Abah akan hantar saya kat Taman Kancil, lunas, dan saya akan tumpang kereta Cikgu Morgan. Balik sekolah saya akan tunggu dekat bus stop. Kadang-kadang daripada panas, bertukar hujan, bertukar panas mula baru Abah sampai. Selalunya ada mesyuarat tergempar. Masa tu tidak ada handphone lagi, jadi susahlah kita nak berhubung. Masa saya syarat mengandung dekat Kak Ngah, Abah akan hantar saya sampai sekolah. Bila balik, saya akan naik bas dari sekolah Datuk Lela ke Lunas. Mungkin selalunya Cikgu Morgan akan bercuti. Tak lama di Ciumin, Abah dapat tawaran ke PPD
Walaupun sibuk dengan tanggungjawab Abah, dengan kerja Abah tetap tak lupakan tanggungjawab kepada keluarga. Abah merupakan seorang ayah yang sangat rapat dengan anak-anak. Yang paling rapat tentulah anak sulung. Kak Long lahir pada 11 Ogos 95 dan Kak Ngah 12 Ogos 96. Masa saya berpantang dekat Kak Ngah di Adustar, Abah memilih untuk jaga Kak Long. Pagi-pagi hantar ke rumah pengasuh, balik sekolah berdua ke kedai makan, dan kalau ada aktiviti sebelah petang atau malam, mesti bawa Kak Long bersama-sama. Prinsip Abah, semua anak-anak kena duduk di rumah sampai SPM. Berbeza dengan maknya yang nak anak duduk di asrama. Tiap kali anak-anak exam, Abah yang tak senang duduk. Wajib ambil cuti untuk berdoa, baca Yasin, hantar dan ambil anak ke tempat exam. First time nak berpisah jauh dengan Kak Long, Abah orang yang paling sedih. Masa kat KLIA, Abah tiba-tiba hilang. Kak Long dah turun bawah bahagian pelepasan mencari-cari Abah. Sampai kesudah tak jumpa-jumpa. Kena-kena Abah berkurung dalam bilik ayam, meratap, menangis. Tak sanggup tengok anak melangkah pergi. Abah merupakan seorang abah yang sangat prihatin dan up to date dalam fashion. Semua baju anak-anak dan baju saya pun Abah yang tentukan. Masa shopping baju raya, biasanya saya akan duduk dan jaga beg-beg saja. Anak-anak dan Abah akan berpusing-pusing mencari baju. Balik rumah, mulalah sesi try baju dan bergambar. Dan kadang-kadang baju tu tak dan sampai raya pun dah pakai. So, pernah juga saya akan sorok baju-baju ni sebab tak larat dah nak pergi shopping lagi. Terima kasih Abah kerana menjadi Abah yang penyayang dan bertanggungjawab untuk keluarga. Asuhan Abah menjadikan anak-anak kita membesar dengan adab, hormat menghormati dan berani mengejar impian dan cita-cita. Setiap nasihat dan doa Abah kepada anak-anak, itulah harta yang paling bernilai dan bererti untuk mereka. Saya doakan tempoh bersara ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, ketenangan dan keberkatan. Semoga Allah terus pelihara, panjangkan umur dalam iman, dan moga tempoh bersara ini dapat memberi kita banyak detik indah untuk dilakar dan dikenang. Selamat bersara, semoga yang baik-baik untuk kita sekeluarga. Amin. Tapi bagi Kak, dia seorang yang bagus lah. Dia sangat nice bagi Kak. Dia macam kawan, macam abang. Kita minta pandangan apa pun, okey cikgu. Sebab kami ukur kami baik. Dia dengan semua murid, cikgu dengan murid sama. Cuma dia ni selalu tak ada kat sekolah sebab dia aktif KRS. Yes. Itu je. Dia sangat aktif dekat KRS-nya. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi kami macam dulu-dulu, itulah Kak rasa dari dulu sampai sekarang, kawan tu memang okey sangat kat cikgu. Assalamualaikum Tuan. Saya Muhammad Lutfi bin Syahari selaku ex pemandu PPD KBB dan sekarang berada di PPD Baling, dan saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Tuan dan semoga Tuan berjaya dan bahagia bersama keluarga, insya-Allah. Assalamualaikum Tuan. Kami berdua ingin mengucapkan selamat bersara Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, ingat tak lagi kami dari unit pentadbiran sumber manusia dan ICT. Kami ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas segala jasa baik, tunjuk ajar yang telah Tuan berikan selama ini. Jadi, kami nak mengucapkan kepada Tuan, selamat bersara dan sihat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenali Tuan Abdul Rashid bin Abdul Rahman agak lama. Bermula masa saya join Pejabat Pendidikan Daerah Baling C dulu sebagai penolong PPD. Masa tu Tuan Rashid sebagai penolong PPD pengurusan sekolah menengah yang menguruskan pertukaran guru. Dari situlah saya
berhubung dengan mengenali beliau. Jadi saya membantu dari segi pengurusan data operasi menengah untuk Pejabat Pendidikan Daerah Baling Sid pada ketika itu di bawah Tuan Haji Muhammad Basri bin Sid. Dan saya tak sangka hubungan tu Tuan PPD Rashid sekarang selepas daripada beberapa tahun dia pula datang di PPD Baling menjadi bos saya pada ketika itu. Dan sepanjang bertugas dengan Tuan Rashid, saya merasakan Tuan Rashid ni seorang bos ataupun PPD yang sentiasa memberi bimbingan kepada pegawai-pegawai di bawah beliau. Saya merasakan yang Tuan Abdul Rashid ni sangat berdiplomasi dengan pegawai. Maksudnya dari segi kita memberi pandangan kepada beliau tentang sesuatu perkara, beliau meraihkan pandangan kita walaupun kita tu sebagai seorang pegawai di bawah bimbingan pegawai di bawah beliau. Jadi sikap yang ditunjukkan oleh Tuan Rashid ni sangat-sangat disenangi oleh semua pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Baling. Dan pada ketika majlis send off beliau di PPD Kulim tu, kami sangat-sangat terasa kehilangan beliau. Jadi itulah yang boleh saya kongsi pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan. Terima kasih, selamat bersama Tuan. Semoga akan menjadi lebih berbahagia di samping keluarga selepas persaraan nanti. Selamat bersara Tuan PPD, Tuan Rashid. Antara kenangan yang paling indah lah rasanya dengan Tuan Rashid ni ialah saya masih ingat ketika saya pertama kali melaporkan diri sebagai SIC Plus Sains Sosial di PPD Baling ni. Masa terngiang-ngiang lagi sebenarnya apa yang dia ucapkan kepada saya ialah pesanan dia, bila kita menjadi seorang SIC, maka jadilah seorang SIC yang benar-benar memberikan impak terhadap guru-guru di bawah bimbingan kita. Jadi bermakna kita perlu menjadi contoh yang terbaik terlebih dahulu kepada rakan-rakan guru yang ingin kita bimbing, dan turunlah ke sekolah sebagai seorang pembimbing, bukan sebagai seorang pegawai. Itu antara pesanannya, dan saya sangatlah terutang budi, khususnya kami SIC Plus PPD Baling. Kami sebenarnya bertemu dengan seorang ketua, seorang KPPD yang benar-benar memahami bidang tugas dan keperluan yang ada di dalam SIC. Sebab itulah kehilangan beliau sangat kami rasai. Maksudnya bila dia berpindah ke PPD Kulim, sangat-sangat kami rasai. Tetapi walau bagaimanapun, apa yang ditinggalkannya kepada kami SIC masih kami teruskan di peringkat PPD ini. Khususnya dalam menyusun atur gerak kerja kami, termasuk juga dalam kita kata sistem pelaporan kami terhadap terhadap kita kata pihak-pihak yang berkaitan lah. Jadi kami masih mengamalkan apa yang telah pun ditinggalkan kepada kami sepanjang dia berada di sini. Itulah kami sangat-sangat terutang budi kepada beliau, dan kami juga mengucapkan selamat bersara kepada Tuan Rashid. Mudah-mudahan persaraan nanti akan membuahkan sesuatu yang memberikan ketenangan kepada Tuan Rashid sendiri, dan seterusnya dikurniakan juga kesihatan yang baik supaya dapat memanfaatkan masa yang ada nantinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan selamat bersara kepada Tuan Rashid. Selamat Tuan Rashid. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Rashid, jadi saya tak ada banyak perkara yang saya nak perkatakan tentang KPPD Kulim, Tuan Abdul Rashid. Jadi Tuan Rashid adalah orang yang Allah jadikan sebagai wakalah yang menggerakkan saya. Terima kasih banyak-banyak Tuan Rashid. Jadi untuk Tuan Rashid, dengarlah seloka pantun dari PPD Baling.
Bangkit, baling bangkit. Bangkit, dengar nasyid. Bangkit, baling bangkit. Selamat bersara, Tuan Abdul Rashid. Bangkit, baling bangkit. Bangkit, tepi terusan. Bangkit, baling bangkit. Cikgu Rashid, semoga Allah permudahkan segala urusan. Bangkit, baling bangkit. Bangkit, tepi pekan. Bangkit, baling bangkit. Semoga Allah jadikan sebagai pahala kebajikan. Bangkit, baling bangkit. Bangkit, tepi stesen. Bangkit, baling bangkit. Cikgu Rashid, goodbye tension. Welcome pension. Bangkit, baling bangkit. Bangkit, minum kopi super best. Bangkit, baling bangkit. Cikgu Rashid, you are the best. Terima kasih Cikgu Rashid.